Okey, seterusnya hari ni saya nak share juga warna yang quite trendy juga, warna brick orange ni. Ada setengah orang dia rasa macam warna ni tak sesuai dengan warna kulit dia. Bagi Sandra yang penting kita suka dengan warna tu, kita pakai je. Kita tak perlu nak ikut trend sangat, okey? Macam warna brick orange ni. Actually corak dia dan juga dia punya beadwork dia meletup. Okey. So kita boleh orang kata buat kelainan sikit lah, ya. Kita tak boleh ikut orang. Kalau kita rasa benda tu cantik, kita pakai. Betul tak? Yang penting hati kita happy. Nampak tak? Sandra punya warna brick orange sana pun ada macam-macam corak berbunga yang kita offer untuk you all. Harga bermula ada yang starting 398 sebab ini semua yang untuk koleksi yang terbaru. Koleksi latest one. Yang ini mix dengan kain brocade. Memang mewah, memang glam. Okay, and then kita ada juga warna mulberry. Ni warna kita punya signature kita, mulberry purple. Warna fuchsia pun cantik juga. Sandra pun ada macam-macam corak. Ada corak geometrik, ada corak abstrak, corak berbunga. Yang ini pun sangat famous juga. Okay, you all boleh tengok dia punya corak bunga-bunga kecil dia. Bidang 60, buat dress 3 meter pun dah perfect. Okay, buat baju kurung ke, buat macam-macam, buat untuk reception dan sebagainya. Okay, bye-bye. Nanti saya tunjuk lagi lace yang cantik-cantik.